Ya, kami merah hari ni hampa. Tengok. Merah menyala. Bella baru je start belajar nak pakai handsock. Lah ni Bella jadi gila nak beli handsock hampa. Bella beli handsock daripada Nur Bella. Nama dia pun sesuai kan macam aku founder dia. Oh ya, macam-macam colour dah. Oh mak. Bella beli 3 jenis handsock. Bella tunjuk hampa satu-satu. Ni depa akan bagi dengan plastik macam ni tau. So dia tak ada lah main macam kosong-kosong macam tu kan. Weh, lawa gila. Dia punya batu tu molik-molik weh. Kau nampak tak? Ni handsock iris. Tengok tu. Cantik. Yang ni yang colour macam nak coklat-coklat sikit. Next, Bella beli handsock Helena. Helena ni dia ada macam bunga-bunga macam ni. Kau tengok. Batu dia keliling. Bunga-bunga. Ni Bella beli colour macam ni. Macam colour coklat. Dia dah pakai. Cantik kan? Nampak bunga-bunga macam tu. Batu dia weh. Makelip-makelap. Lepas tu Bella beli 3 handsock Dija. Yang ni yang kosong. Yang ni sesuai untuk harian lah. Kita pakai lagu ni kan. Tak payah batu-batu. Dia kosong. Dia ada 12 warna. Tak salah Bella. Hampa boleh pilih. Tak apa beli je 12-12. Dia punya jahitan tu sangat-sangat kemah. Kain lembut weh. Penting weh sebenarnya kain yang selesa. Sebab kadang tu pakai jadi gatal-gatal. Rimah pakai. Tak maulah lagu tu kan. Dia kemah. Dia tak melorot lah. Kita duk gunggang nak buat kerja kan. Dia tak melorot. Hampa nak tahu harga dia tak mahal. Hampa boleh pergi tengok dekat depa punya TikTok shop. Untuk hampa yang nak cari handsock, nak beli kat hampa pakai ke, nak bagi kat mak hampa buat hadiah, hampa beli dekat Nur Bella ni. Bella recommend.